Cuba ada. Cuba pernah Kita ada tahu lah. sebab kita nak rasa apa yang dia orang rasa. Saya ada dengar ada certain artis, saya tak nak sebut nama kan, penggunaan macam apa semua. Benda tu macam normal untuk rockers ni. Ada tak yang abang mungkin dalam band abang sendiri, bukan abang kan, tapi mungkin dalam band abang sendiri ke ataupun kawan-kawan artis ke yang guna benda tu? Dia memang boleh kata bukan band, masyarakat masa tu. Kita pergi ke setiap kampung, kita didekati dengan orang yang ada tu. Kalau pergi ke kawasan ni buat persembahan, dia akan datang ni nanti buat sesi-sesi berkenalan dengan suai kenal dengan cara tu. Kan? Tapi kita kena pandai memilih lah. Macam saya secara terus terang, saya tak terlibat 100%. Saya tak merokok, saya tak terlibat dalam gejala-gejala tidak sihat tu. Sehinggalah dia orang macam rasa pelik juga sebab zaman tu kalau tak terlibat tu macam satu benda yang asing. Kalau abang tak kisah untuk kongsi, pernah tak abang macam cuba sikit lah? Cuba ada. Cuba pernah kita ada tahu lah. sebab kita nak rasa apa yang dia orang rasa kan, tapi saya tak rasa apa-apa pun. Sebab mungkin kita dah set lah. Benda tu sebenarnya bergantung kepada mentaliti kita tau.